Perbezaan antara Iran pada zaman Shah dan Republik Islam adalah sangat ketara, terutamanya dari segi sosial, politik, dan hubungan antarabangsa. 1. Budaya dan gaya hidup. Zaman Shah, Iran dikenali sebagai negara yang sangat moden dan kebaratan. Wanita bebas berpakaian mengikut fashion Eropah, memakai skirt pendek, dan hijab adalah pilihan pribadi. Kelab malam, panggung wayang Hollywood, dan pengaruh budaya Amerika sangat kuat di bandar-bandar besar seperti Tehran. Selepas revolusi, undang-undang syariah dilaksanakan secara ketat. Hijab menjadi wajib bagi semua wanita di tempat awam. Budaya barat disekat, dan undang-undang moral dikuatkuasakan oleh polis moral untuk memastikan rakyat mematuhi garis panduan Islam yang ditetapkan oleh kerajaan. 2. Peranan wanita. Zaman Shah, melalui Revolusi Putih, wanita diberi hak mengundi dan peluang pendidikan serta kerjaya yang luas. Undang-Undang Perlindungan Keluarga 1967 memberi wanita lebih hak dalam perceraian dan penjagaan anak. Selepas revolusi, walaupun wanita Iran tetap berpendidikan tinggi dan bekerja, hak sivil mereka dihadkan dalam beberapa aspek undang-undang keluarga. Namun, penglibatan wanita dalam politik dan universiti tetap tinggi, cuma dalam kerangka yang lebih konservatif. 3. Hubungan luar negara. Zaman Shah, Iran adalah sekutu paling rapat Amerika Syarikat dan Israel di Timur Tengah. Shah dianggap sebagai polis teluk yang menjaga kepentingan Barat dan kestabilan bekalan minyak. Selepas revolusi, hubungan dengan Barat terputus. Amerika Syarikat digelar sebagai syaitan besar dan Israel sebagai syaitan kecil. Iran mengamalkan dasar luar yang bebas dan sering berkonfrontasi dengan kuasa Barat, membawa kepada sekatan ekonomi yang berpanjangan sehingga hari ini. 4. Ekonomi. Zaman Shah, ekonomi berkembang pesat melalui industri minyak dan pelaburan asing. Namun, terdapat jurang kekayaan yang ekstrim antara golongan elit di bandar dan rakyat miskin di luar bandar. Selepas revolusi, kerajaan baru cuba mengagihkan kekayaan melalui yayasan kebajikan. Walau bagaimanapun, ekonomi Iran banyak terjejas akibat perang Iran-Iraq dan sekatan antarabangsa yang menyukarkan perdagangan minyak dan teknologi. 5. Pendidikan dan agama. Zaman Shah, sistem pendidikan sangat sekular. Ulama tidak mempunyai kuasa dalam menentukan kurikulum sekolah atau universiti. Selepas revolusi, sistem pendidikan diislamkan. Kurikulum sekolah menekankan pengajian agama dan ideologi revolusi. Golongan ulama memegang jawatan tertinggi dalam negara melalui konsep velayat ifai. Perubahan ini menjadikan Iran sebuah negara yang sangat unik, sebuah negara yang mempunyai infrastruktur moden tetapi diperintah dengan nilai-nilai teokrasi yang sangat konservatif. Adakah anda ingin tahu bagaimana reaksi rakyat Iran hari ini terhadap sejarah zaman Shah ini? Reaksi rakyat Iran hari ini terhadap zaman Shah adalah sangat kompleks dan berbeza mengikut generasi serta latar belakang sosial mereka. 1. Generasi muda. Banyak anak muda Iran yang lahir selepas revolusi mula melihat zaman tersebut melalui lensa nostalgia. Melalui media sosial dan dokumentari sejarah, mereka melihat foto-foto Iran tahun 1970-an yang moden, wanita yang bebas berpakaian, dan ekonomi yang stabil. Bagi mereka, zaman Shah melambangkan kebebasan pribadi dan kemajuan ekonomi yang mereka rasakan sukar didapati sekarang akibat sekatan antarabangsa dan undang-undang moral yang ketat. 2. Golongan agama dan tradisional. Golongan ini tetap menyokong penuh sistem Republik Islam. Mereka melihat zaman Shah sebagai zaman penghambaan kepada Barat dan keruntuhan akhlak. Bagi mereka, Revolusi 1979 adalah satu pencapaian besar dalam memartabatkan identiti Islam dan kedaulatan Iran daripada campur tangan Amerika Syarikat. 3. Golongan intelek dan aktivis. Ramai aktivis mengakui bahawa walaupun zaman Shah mempunyai kebebasan sosial dan ekonomi yang lebih baik, beliau tetap seorang diktator. Mereka mengingatkan bahawa di bawah pemerintahan Shah, tidak ada kebebasan politik yang sebenar, dan polis rahsia Savak sangat kejam dalam menyeksa sesiapa sahaja yang menentang raja.
Mereka mahukan sebuah Iran yang bukan sahaja bebas secara sosial, tetapi juga demokratik secara politik, sesuatu yang tidak wujud sepenuhnya dalam kedua-dua era. 4. Kerajaan Iran hari ini. Kerajaan Republik Islam secara rasmi menggambarkan Mohammad Reza Pahlavi sebagai boneka Amerika yang korup dan zalim. Setiap tahun, sambutan ulang tahun revolusi diadakan secara besar-besaran untuk mengingatkan rakyat tentang kemenangan cahaya ke atas kegelapan. Sebarang cubaan untuk memuji zaman Shah di tempat awam boleh dianggap sebagai tindakan subversif. 5. Fenomena Reza Shah, bless your soul. Dalam beberapa siri protes besar di Iran sejak beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat segelintir penunjuk perasaan yang melaungkan slogan memuji Datuk kepada Shah terakhir. Ini bukan bermakna semua rakyat mahukan monarki kembali, tetapi ia lebih kepada simbol kemarahan terhadap keadaan ekonomi dan sekatan sosial semasa. Kesimpulan, Iran hari ini berada dalam persimpangan antara sejarah monarki yang megah dan realiti teokrasi yang mencabar. Sejarah Mohammad Reza Pahlavi kekal menjadi topik yang sangat sensitif tetapi paling banyak dibincangkan secara tertutup di meja-meja makan rakyat Iran. Adakah anda ingin saya huraikan lebih lanjut tentang kaitan antara dasar Shah dengan krisis bekalan minyak dunia pada waktu itu? Dasar Mohammad Reza Pahlavi mempunyai impak yang sangat besar terhadap ekonomi dunia, terutamanya melalui krisis minyak dunia pada tahun 1970-an. Beliau adalah watak utama yang mengubah peta tenaga global. 1. Kuasa minyak Iran. Pada tahun 1960-an dan 70-an, Iran adalah pengeluar minyak kedua terbesar dalam OPEC. Shah menyedari bahawa minyak adalah senjata politik dan ekonomi yang paling berkuasa. Beliau mahu menggunakan hasil minyak untuk membiayai pemodenan pantas Iran dan membina tentera yang paling kuat di Timur Tengah. 2. Kenaikan harga minyak. Semasa Perang Yom Kippur, Shah memainkan peranan penting dalam mendesak kenaikan harga minyak mentah sebanyak 4 kali ganda. Walaupun beliau tidak menyertai sekatan minyak Arab terhadap Barat, tindakan OPEC menaikkan harga minyak telah menyebabkan inflasi besar-besaran di Amerika Syarikat dan Eropah. 3. Kekayaan luar biasa Iran. Kenaikan harga minyak ini membawa aliran tunai yang sangat besar ke Iran. Shah menggunakan wang ini untuk membeli jet pejuang canggih dari Amerika dan membina infrastruktur mega. Namun, kemasukan wang yang terlalu pantas ini menyebabkan inflasi melambung tinggi di Iran, yang akhirnya menyumbang kepada kemarahan rakyat terhadap beliau. 4. Krisis tenaga 1979. Apabila revolusi Iran meletus pada tahun 1979, pengeluaran minyak Iran terhenti hampir sepenuhnya. Ini mencetuskan krisis minyak kedua di peringkat global. Harga minyak dunia melonjak naik, menyebabkan barisan panjang di stesen minyak di seluruh dunia, terutamanya di Amerika Syarikat. Dunia menyedari betapa bergantungnya mereka kepada kestabilan politik di Iran. 5. Kesan jangka panjang. Kejatuhan Shah dan bermulanya permusuhan antara Iran dan Amerika Syarikat menyebabkan pasaran tenaga dunia berubah selamanya. Sejak itu, Barat mula mencari sumber tenaga alternatif dan berusaha mengurangkan kebergantungan kepada minyak dari Timur Tengah. Ringkasnya, minyaklah yang menjadikan Shah sangat berkuasa di mata dunia, tetapi pengurusan ekonomi hasil minyak yang tidak seimbang juga menjadi salah satu punca utama rakyat bangkit menentang beliau. Adakah anda ingin tahu bagaimana hubungan Iran dengan negara-negara jiran seperti Arab Saudi berubah selepas kejatuhan Shah?